Saya kat comel di dunia dulu. Hello. Saya nak keluar. Saya nak keluar. Boy, bising. Hello. Mama Widan yang makeup ni tercantik lah. Okey, saya nak buktikan saya tak pakai apa-apa ya. Tak ada apa. Saya memang tak pakai apa. Memang dah facial muka lagu ni. Okey, tak ada pakai apa-apa. Bersih. Tak ada pakai apa ya. Tak ada pakai apa-apa. So, okey, saya akan pakai Supra dulu. Sayang, hello Aina, hello Dek Coco, Dek Mas, hello. Sorry kalau saya tak sempat nak menyebut nama Muhammad Firdaus. Lah dah tu siapa? Oh ni saya pakai ni, Okey, pakai go ni dulu. Pek, tek sebab kita nak bagi freshen up. Yes, apa cerita? Biscuit keju. Anak-anak saudara ramai hari ni pakai bagi sini. Hai Fa. Awi, okey. Ketek. Kalau saya suka apa yang saya make upkan ini nak keluar outing. Lagi bersama dengan anak saudara semua ni. Okey, lagi sikit tambah tu. Okey. So, jangan banyak sangat nak mengering letih. Hai Nashima, hai. I'm going to outing menyopeng. Hai sayang. Okey. Challenge, makeup challenge 10 minit untuk keluar. Tak tahulah jadi ke tak, kalau lambat sikit lah. Okey, so ini saya nak clearkan dengan ni. Saya buka brus ni sikit. Tapi saya kena lap sebab kadang-kadang kan kita kena jaga hygiene brus-brus kita ni. Entah dia terkena apa semua kan. So kita bersih-bersihkan brus kita dulu. And then kita pakai yang pertama wajib saya cakap pakai apa? Bagi kering kejap. Bagi kering sekejap. Bagi kering siram sekejap. Bibiana, thank you Bibiana, thank you Syazri. Saya kan jalan kalau siapa tengok ni Instagram, Facebook serentak terus. Ada tak sebut nama tu dalam Instagram lah tu, tidak ada Facebook. Hai Fizwan Ahmad, thank you. Inilah saya gunakan skincare kuku putih. Ada 3 barang. Pergi ambil jap. Skincare kuku putih, 3 barang sabun, krim malam kerisian. Lepas tu berjadi kulit lagu ni lah. Tapi tak ada gapo deh. Memang kalau kita nak buktikan kita memang tak ada pakai foundation apa-apa deh. Tengok tak ada apa-apa. Ada apa-apa. Okey. So sekarang baru nak ada apa-apa. Ni. Asasnya ni skincare set N1 dulu lah. Wajib lah pakai ni dulu baru foundationnya cantik cinta. 70 naira ada 3 barang. Sabun, krim malam, krim siang. Tengok sabun, krim malam, krim siang. Sabun ni. Sabun ni. Buka-buka kita bagi tengok tu. Apa? Nak melata you. Sah. Okey, tapi kan ada sabun, krim malam, krim siang. Tengok isi perut dia lagu mana 3 kara ni 70 naira. Tengok isi perut dia sebelum saya make up dia. Okey, sabun gebu memang best in the world. Lepas tu krim malam dia. So kita akan comel lah, nampak dah. Okey. Kemudian sunblock ni yang paling saya suka ni, tekstur dia memang best. Okey lah, saya nak pakai sunblock dulu lah sikit je lah. Okey, pakai sunblock sikit sebelum saya pakai Supra. Tapi saya pakai sikit lah dah. Banyak juga jadinya. Okey, sikit je. Sapu. Bagi dia moist sikit. Putih berlepek pula lah. Baunya pun wangi sayangku. Wangi. Ni kita nak pergi outing bersama family. Tengok, nak pakai gini pun boleh dah. Pakai gini je lah. Okey tak? Saya kan memanglah kita boleh pek-pek dengan tangan, tapi buat apa? Kita kan ada kelebihan yang diberikan. Putih-putih ada lebih-lebih sikit tak? Pakai berus lah, senang. Kadang-kadang kan malah lekat habis aksesori je. Walah Mak Pink. Tak sebut nama, sebut sekarang. Mak Pink. Yes, Supra 59 ya. Tapi saya pakai tadi ni sunblock dulu. Tengok dia terus dah. Tengok sunblock saya tek tuk pun dah cukup sebenarnya. Kalau nak kerja kan kita malas kejap nak maya ke apa. Supra 59 ya teh 5 tahun. Tersilap kilanya bubuh lebih gram. Tak cakap nak jual lah saya. Jual beli sekali 5 tahun pula baru jumpa.
lah highway macam ada cerita. Brush pun ada sayang. Brush ni okey, saya nak bagi offer lepas ni dah. Brush ni pun ada. Brush ni saya nak bagi offer RM50 lah. RM50 brush. Tahan pun lama sayang. Wajib ada senjata untuk make up. Tengok dia nampak dah putih dah. Okey, tapi saya tak puas hati sikit, saya nak pakai Supra. Biar kering kejap lah dulu, lap sikit. Saya tak suka minyak-minyak muka. Okey, kita lap. Sebab kita tak nak bagi minyak kan. Okey. Tapi dia kurang melekat lah. Set tak adalah saya. Itu set lain. Itu set tu kita dah tak keluar. So pakai ni. Okey, saya nak pakai dengan ni terus. Supra ya. Okey, Supra. Okey. Ni tengok ni. Dia berat ni, tapi cepat habis ke, bagilah kat orang. Biarlah cepat habis, tak nak pakai, kita pakai benda yang sama 5 tahun puas lah. Tak sedap nak pakai dengan ni dulu. Saya suka berus ni lah sayang. Nampak putih nampak? Terus nampak. Okey. Yang saya punya lah. Sayang, kita berkira pasal buru-buru make up. Dia selalu make up artis, sekali make up pun berapa tau? 500 beriban Ida. Ramai jodoh. Supra memang jadi. Thank you. Supra memang jadi. Ada pakai licin-nya. Thank you. Memang leh. Biarlah. Tapi kita tak nak pakai nampak banyak tau. Kita nak macam make up pakai 5 kati tapi macam tak nampak make up. Foundation 5 kati. Sekat-sekat. Aduh. So sorry sayang. Taklah tengok clear je. Okey. Lepas tu kan kita hentam dengan ni. Okey. Waktu kita menghentam ni kita dah cakap-cakap. Tapi kalau pakai seumur dok. Pakai hari-hari saya dah tu. Hak make up tu. Hak tu make up. Memang setahun setengah baru habis. Kak saya nak menego warna. Pitih 58 yawi saya. Tahun setengah pulak jumpa. Tarpai pulak jumpa. Thank you Anggun Hazel. Yang penting Supra dengan Mineral Glow Foundation pakai hari-hari tu pun nama glow dah. Thank you. Tak pakai eyebrow belum lagi. Kejap lah saya ajar. Brush beli mana? Saya ada jual. Tinggal nombor telefon, tulis nak brush ke nak set. Nombor telefon tulis sayang. Tulis nombor telefon. Tulis brush. Tapi kan yang ID ni tak boleh nak tinggal nombor telefon sebab dia terlekat. Okey, pakai kacak, pakai baju tu cantik. This one. Fahmi, thank you. Okey sayang, siapa nak set tadi? Ada sabun ni 370 ni. Set ni mana tulis ni? Siapa nak tulis set ni? Tak nampak dekat sini, tak nampak dekat sini lah. Okey, 70 ni ya. Cepat tulis ni. Thank you. Kena pakai gown ni dulu, Boleh-boleh saya nak royak ni, saya nak. Pakai set ni ada 3 barang apa sini. Ada 3 barang sayangku. Thank you. Ke Bonda lagi ke jalan-jalan cari makan. Yes, Ashraf, thank you. Sazi tinggal nombor telefon boleh tapi banyak dah beribu kada lambat tu kata lambat kita tak nego. Thank you Ifa, bagus Ifa, thank you. Muah Ifa from Singapore ya. Okay, Ifa give me please give me what you want. You want the skincare or you want Supra serum? Write down the things that you need darlings because easy for us because there are many requests from customer. They ask me to DM tak mendang lah dok. Okey, ini perlu tahu, ini perlu untuk kita. Okey, kita perlu untuk menjadikan kita apa salahnya you spend for this one for 1 year punya expenses. Yes, Azza, thank you. Pandai tinggal nombor telefon. Tapi IG ni macam mana nak tinggal telefon, namanya tak lekat sayang. Macam mana sayang yang IG ni? Thank you Almeriza. Thank you. Nak satu boleh belilah. Dapat nego. Siapa nak nego? Nak nego ke apa pun tulis kat tarikh modal 300. Jual lah, cepatlah. Semua orang kalau tanya saya nak kaya, nak berjaya, boleh saya. Tapi you kena ada identiti, kena jadi diri sendiri dulu. Jadi diri sendiri dulu. Okey, kita celah-celah ni pun nak pakai juga. Celah-celah tudung ni. Nanti ke tak kena pula pakai tudung. Okey. Tak lambat lagi. Yes, Zoila, thank you. Nak brush. Okey, brush 50 ya. Ni 50 ya tapi tahan bertahun dan tak menghabiskan foundation. Apa Cik Nizan apa?
Berapa gepu tu harga RM58. Okey. Okey, kita tengok. Okey. Okey. Sikit lagi je. Sebab yang penting kan saya tak ada spray-spray apa. Gencu saya ni lip matte. Lip matte pula dah. Ni. Ya. Thank you ya. Pandai. Mineral lipstick. Okey. Lecu 33 ya. Tulis nama telefon lepas tu nak lecu ke apa. Hello staff Wida Beauty. Cik ambil nama telefon di Instagram. Wah, ramai Instagram. Okay. Your connection weak lah sayangku. Aduh, hai. Sorry. Ni. Connection weak. Okay, ready. Okay. Okay, go ni ambil lah masa 5 minit dia. Sebab kita kena boleh comel baru kita nampak macam tak make up. Walaupun kita make up 5 kati. Tapi tak ada lah 5 kati pun. Okay. Ya, sayangku anak beranak. Okay. Pak yang paling saya suka sebenarnya foundation. Okay. Nanti nak cakap. Saya punya kotak eyeshadow tak ambil lagi. Bibik. Eyeshadow atas. Eyeshadow atas. Eyeshadow lah kotak atas. Okey. Mineral lipstick sedap pakai kan? Pakai seorang mau buat bekal dia. Thank you. Okey. So sekarang ni yang paling saya suka juga ni ke. Ni dah saya pakai ni, tutup dulu 5 kati. 5 kati ni kosilah korek saya sahabat lah. Cepatlah habis ni. Sebab promosi salah kilang. Lip matte Glam Nude saya ambil siapa ambil lip matte Glam Nude. Okey. So sekarang ni saya pak yang paling saya suka juga ni. Yes, that's it. Okay, this one. Pak yang paling saya suka pakai loose powder. Tak tahulah nak cakap nak nipu. Saya ada mahal-mahal. Tapi sejujurnya, seikhlas hatinya, I'm so satisfied dengan pasal tekstur dia halus. Tengok. Tekstur dia halus. Contoh je tekstur dia ke. Kita buat gini pun tubik. So tak payah duk tu. Jadi yang penting satu, bila kita pakai ni dulu, saya ambil brush ni tau. Saya ambil brush ni pakai gini. Salah macam ni tak boleh. Dia tak lekat. So saya kena pakai ni. Yes, ya. That's good. Siapa tu? Ya. Okay. Ya. Pergi kepada dia orang tulis nama telefon dah tu. Suruh tulis nama telefon nak apa? Okay, saya suruh dia orang tulis nama telefon lah, senang. Kalau tidak kan kita nak PM ke payah lah nak nyari sasa. Okay. Promosi salah kilang ni macam ni. Ira, saya ni bekas besar macam ni. Tengok dia bubuh penuh. Dah lah pakai sikit-sikit. Saya buat pakai hujung pisah je. Hujung pisah je pun nak habis ni 2 tahun. Siapa dah beli kau ni 2 tahun tak habis. Promosi salah kilang. Saya nak habiskan stok ni. Lepas tu 5 tahun pula jumpa. Tapi tak apalah, bagi sedekah kat orang sikit mana pakai tu. Bila kita dah pakai ni, kita puk. Kita puk macam ni. Okay. Kita puk gini. Jangan kita tarik tau. Kita tekak macam ni. Okay. Kita dah tekak. Dah fix dulu. Dia fix. Apa tu? Jam. Nak nombor telefon. Macam mana nak ambil nombor telefon Instagram? Ya. Ni saya punya budak live ni. Tolong Instagram punya orang yang Facebook ni tahulah dia boleh tinggal nombor telefon. Instagram tak lekat kan? Okey, yang Instagram ambil nombor telefon saya cepat sah, copy cepat. 013. Dia ambil ni. Untuk Instagram punya 010. Salin nombor telefon 010 900 4242. Nama Yaya cepat. Good job Yaya, good job. Okey, yang Instagram ambil nombor telefon please.
Saya tulis nak apa deh? Nak serum ke, nak supra, nak skincare ke? 010 900 42 42. Saya nak kena tengok mula. Tolong salin nombor telefon dalam Instagram ni kejap. Oh, banyak ni nombor telefon. Sia, cuba ambil pen tu. Sia lah kok orang nak. Semua kata, lepas tu kita kata tak layan deh. Lain sambil make up. Okey. Facebook tinggal nombor telefon ya, sayangku. Sebab kita kan, kalau nak pergi shopping, jangan take mudah. Don't take it easy. If you want to go for outing, maybe you might berjumpa dengan Pak Wah. Okay, awak salin sini. Tengok salin sini. Yang nak Instagram ni, awak tengok Instagram saya. Ada saya post lagi tak? Tengok Instagram dah. Awak saya punya dah. Okay. Ya, suruh staff lain tengok Instagram tu. Ambil nombor telefon. Okay, tak ada suara dah. Okay, lepas tu kita duk main-main gini. Yang pak saya pentingkan. Okay, saya pentingkan. Jatuh. Ni saya pakai gown ni lah. Tapi jadi tau. Sebab saya suka pakai warna merah bata. Tengok dah nak habis warna saya suka ni. Merah bata. Ni. Okay. Saya ceh gini je. Okay. Tulis nombor telefon sikit. 010 900 42 42. Telefon siapa nak buat mama ni? Okey. Dah telefon mari dah. Sayang kita akan salin nombor telefon. Salin tu cepat sikit. Okey, yang Facebook telur tinggal ni. Tinggal nombor telefon cepat. Tengok. Dia saya kan, saya suka merah button ni je. Lepas tu cek gini dia. Cek dah siap dah. Thank you Zalina, thank you Neni Muhammad. Thank you. Pandai dah Muhammad Firan mengepung. Shadow apa benda tah ni, apa benda ni. Boleh free lah, cepat sikit. Pin komen. Maksudnya macam mana sayang, saya tak kerti. Pin komen. Tinggal nombor telefon, cepat. Share. Sekarang share. Nak pergi beli kau nak pergi apa ngejang. Orang cari gawe. Okey, lepas tu kan. Saya kan ini span saya yang cantik ni, kupu putih ni. Kita kena tarik sikit sebab kalau kita tangan apa nama ni kan, dia nanti lekat cok dekat muka kita. Okey, so kita pakai macam tu. Saya sebenarnya saya tak suka pakai gaun saja sebab mata saya kecil. Okey, saya akan ambil satu brush yang wajib ada sayang. Okey, saya perlu dua brush ni, ada satu brush besar, brush kecil. Okey, brush besar ni saya ambil warna gelap sikit. Hai, thank you. Tulis nombor telefon, thank you sayang. Cepat, kita nak cantik. Saya nak cari ratu cantik lah. Thank you Emma. Okey, tarik macam ni. Okey. Tarik macam ni, tekan. Saya nak mata besar. Menjadikan matamu besar. Solek sendirilah. Bukan saya nak jimat, tapi saya nak cepat. Kadang-kadang appointment dengan makeup artist ni saya tak ada nak penuhi. Minta maaf lah makeup artist. Bukan saya nak kata saya tak ada. Sebab saya sudah cek. Sebab saya ada event lepas ni. Saya ada event. Okey. Lepas tu yang penting kebek mengkebek. You know kebek mengkebek? Okey. Amira, thank you, cepat. Nanti kejap Amira. Saya nak tunjuk pakai ni dulu. Saya bulu mata pun tinggal bulu paha je. Tapi saya nak suruh nampak mata saya galak. Dia cari hot crayon. Thank you Aisyah. Thank you. Okay, so kita angkat sini. Kena cari crayon punya ni. Saya pakai berem ke apa ni. Cakap dah berdikit. Cocok. Tinggal nombor telefon sayang. Thank you sentiasa semua rezekiku betul Bazila. Thank you Zara. Hai Sarah. Mok pink tu ada lagi dah. Nanti merajuk. Jangan merajuk sayangku. Thank you. Okay, so saya kena pakai mascara. Jatuh ni. Okay.
Okey, mascara. Millennium mascara. Millennium mascara. Saya tak ada cepit-cepit, saya malah. Saya tak akan bulu mata palsu, saya malah. Okey. Okey, yang bawah tarik macam ni. Aida, thank you. Bulu mata tak payah pakai, pokok dok nyopping dekat ni. Tak, dia saya punya ni dia ada dua gini ha. Tengok mata saya dah besar. Cocok. Cari gewe. Oi. Terkotor. Lorak punya pukulan orang dan saya. Apa betul cuci. Okey. Okey. Biarkan seketika. Okey, kita ada yang ni, kita boleh pakai ni. Jangan risau. Kan? Okey, so ni Tutupkan je. Okey, nampak yang paling saya suka. Tunggu kejap. Kerana saya suka pakai gaun ni untuk saya buat nampak kecil. Nampak kur. Senyum. Boleh Umi pakailah set skincare. Cepat. Saya ni nak lagi praktis nyanyi lah. Saya nak nyanyi untuk sayang-sayang tak boleh. Salah nama typo. Okey, saya suka ni. Lepas tu kan, okey. Lepas tu kan saya baru pakai blusher. Bu. Oh my god. Melatuh. Aku tubik benda pelik ni. Terkejut. Sayang Nurul, Pawana Be, Farisha, Anto Kalo, Bawa Bedo, Muhammad Haikal, Siti Zaid, Fazida, maskara 39. Banyak dah. Oi, macam apa pula? Okey, jangan risau. Macam opera lah pula. Okey, so kita pakai gaun ni. Ni burung besar. Kalau nak berperang, cukupkan senjatamu sayangku. Kalau untuk mencari gawe, nak nampak kakakmu cantik, pakailah makeup yang berkualiti dan makeup yang boleh memberikan hasil yang cantik. Okey, lepas tu kita adalah Chanel. Pakailah sikit. Kurus ni. Chanel. Saya ada kakak segala, tapi kat saya rasa tak pakai hak ni macam mana. Kan? Saya tak payah hipokrit-kerit lah. Okey, setek sikit macam ni. Thank you Tira. Lipstick Siti. Siapa nak barang, okey, jangan lupa tuliskan nombor telefon saya. Siapa nak, kita ada skincare yang cantik dan kita ada ni set ni. Kita pakai comel dulu lah. Pakai dulu comel, sabun, krim malam, krim siang. Okey. Lepas tu nak make up lagu ni. Saya tak proper nak pakai bagi saya lah, kata patah kau orang lain. Okey, lepas tu part yang saya tunggu. Tengok dah saya buat celuk jari ke tidak. Okey, mula-mula dah sharp dah kan. Okey, tarik, bersedia untuk tarik. Saya suka naik atas dulu. Okey, lukis dulu. Lepas tu kan yang ni, jangan buat jatuh tau, cukup sikit situ je. Okey. Ni kan potong dengan ni kalau dia salah tu. Okey. So kita fill in the blank. Okay, so sebenarnya dia ada benda tu, dia ada benda buku dia tu pula. Tapi kita pakai gini je lah sayangku. Okay, dah siap. Okay, belah sini pula. Angkat kening. Okay. And then sini tarik naik atas. Dah. Dia temu kat sini.
Jangan temu dua-dua gitu. Jadi ke apa? Jadi nanti sepupu-punya. Thank you Siti bagi nombor telefon. Telefon boleh sayangku. Ha, lepas tu kita kalah lah dalam tu. Sedapnya. Okay. Cepatlah sayang. Share lah kalau sayang suka. Bagi sekawan lain pun. Make up comang. Okay, make up comang. Okay, dapat lagi satu yang paling saya suka. Sayang, kita nak nampak kening kita lagi cantik sia. Inilah guna. Kalau biasa, saya pun ada MAC juga ni. Saya pun tak pakai. Beli ni pun 130. Hanya cepok ni dah. Izzah, dengar ni. Ni lah hanya cepok ni saja. Tapi saya tak perlu itu. Dalam dengan Supra ni 59 ya. All in one. Saya ambil benda ni. Take je. Promosi salah kilang. Promosi kilang salah. Dia telah berbuh banyak. Okay, saya tarik dah ni. Nampak tak? Sebab kita nak nampak kononnya lah kita punya apa nama, kalau dari luar, kalau kening macam dia ada ni. Tu nampak beza kan ni. Ni nampak tinggi sikit. Ni tak ada cukup kening. Dulu boleh cukup kening. Okay, alright. So kita ambil balik tadi. Sayang, cepatlah. Nombor telefon 010 900 4242. 010 900 4242. Cepat, Rahayu, thank you. Cantik si Hari Madu. Masyirah dari Singapura ya. Australia dah tak hari ni. Australia tidur ke pasal ni New Zealand pun berkali tidur kok. Okey. Oi, satu lagi yang saya tak boleh nak. Apa ada saya terlupa ni? Apa saya terlupa? Cepat cakap. Terlupa. Wajib. Apa dia? Cepat, siapa pandai nak bagi hadiah ni? Berus. Ya, thank you Myra. Thank you. Malaysia tak kena? Terlebih? Saya suka putih sayang. Manakah saya punya. Apa saya nak tadi apa sayang pun tak ingat ada sayang. Jatuh. Ni. Bukan. Jatuh. Segala benda jatuh lah. Ni. Saya nak buat apa? Pandai Zahira. Yeay, Zahira. Mana saya punya bahagian tadi? Seru daripada Australia. Thank you. Sehat. Okay, thank you. Okay, ni tengok tadi hidung kita hidung kelapa. Yes, pandai. Lupa lah kecek banyak. Okay. Ni part yang paling saya rasa feeling sangat-sangat. Kita tak pergi cocok. Kita nak cocok hidung nak cak bagi. Feeling hidung mancung. Kelas ke hidung. Tengok hidungku. Mancung. Dia orang dah pergi ya? Dia dah? Okey. Cik Abi dah siap Abi? Pandai shading hidung. Tengok. Dah mancung. Penipu. Hello. Inilah kecantikan. Muka tak comel, kita boleh comelkan. Hidup tak mancung, yang tersorong-sorong jangan tersorong. Tersembur sekarang, okey? Jangan lagi bergundah gulana kerana hidungmu enggak mancung. Ya, sekarang ni semuanya ada, mau diinjek saja. Okey. Tapi tadi lah saya dah pakai mineral lipstick kan. Tadi saya pakai mineral lipstick, pakai lagi sekali, itu cukup. Tengok. Dia tak lekat, tapi dia nampak. Gayanya makan pun tak tubik, ada tubik sikit. So kita lapikkan dengan kita risau kata mulutnya macam mulut original. Okey, saya demo saya. Memang best mineral lipstick. Sebut betul-betul sayang. Okey, akan ada sayang. Saya nak ajar cara macam mana kita mulut macam munggil. Jadilah munggil. Nak cocok deh.
Hai, Bitash Bridal. Yes, thank you. Buat bridal ya. Thank you Sazara. Mineralistik 39. Ambil nombor telefon sayang. 010 700 42 42. 010 700 42 42. Ya, ada lagi tak dengan nombor telefon? Okey. Thank you. Nampak? Thank you. Kita dah 1.9 juta tengok sekarang. Sorry. 1,900 orang tengok. Okey, tengok saya duduk. Ada apa kan? So, fine. You nampak seksi lah baby you. Lepas tu katalah menyocok ke apa segala. Best kan siapa dah pakai CI? Okay, Mineralistic 010. Siapa nak beli? Saya ada 3 barang kat ni Okay, 70 yang menghasilkan satu makeup yang sangat jelita. Okay, 010 700 4242. Okay, lepas tu kan yang wajib saya, I'm so sorry honey, when I'm not heavy makeup but I think I want to use this one. Saya pink. Okay, I like but I try. Tak suka kita buat je. Saya kadang memang warna pink tak sesuai. Maksudnya nude. Yes, Muhammad daripada Mesir. Okay, campurkan lipstick. Okay, thank you sayang. Berdiri bulu maka aku mana tahan na. Macam mana tak? Tapi saya tak suka pink sangat lah. Dah bosan dah pink sayangku. Thank you. From Dubai. Lukman ni betul ke? From Dubai. Thank you. Thank you. Apa nama tadi? Tengok je. Lukmanul. Yes. You studied there? Okay. Sekarang ni siapa nak barang-barang ni? Millennial tulis lah. Sebab staff saya memang ribu-ribuan orang meneleponnya untuk mau barang ini. Dah adalah sikit dekat. Nak pakai pink ke? Bolehlah pink je lah hari ni. Kalau takkan mulut saya asyik warna gotik je. Dia kan dah pergi semua dah? Lepas ni siapa nak follow saya? Okay, saya ada majlis malam ni. Dan saya ada, saya tengok Melina lip matte sedap ni pakai. Kalau pun kita pakai banyak lapis, tapi dia tidak menggelebik. Okay. Thank you. Okay saya. Okay sekarang ni cepat-cepat ambil nombor telefon ni 010 907 berapa kata? 010 700 4242 untuk dapatkan skincare ni yang cantik. Order sekarang, order hari ini. Besok kita post sampai lusa. Okay. Dan siapa yang beli hari ini, okay, serum, okay, Supra, loose powder. Mana dia punya span tadi? Loose powder. Istimewa untuk sayang-sayang. Harga dia 160. 4 karot ni. Dia sebenarnya 200. Hari ini saja. Zura, thank you Zura. Rin, thank you. Okay, so sayang, cepat dapatkan produk ni semua. Nak dia cantik sayangku. Okay. Yes, Wawa Zura. Cepat telefon sekarang dan saya bagi offer. Dan siapa nak berus tadi ni? Hanyalah
berapa? RM50 saja. Tetapi beli 4 karung ni semua saya bagi 200. Saya bagi 200 dan saya ada 5 stok je lagi. 5 stok saya bagi ni. Span. Percuma 5 orang je lagi, tak ada, dah habis dah. 5 je lagi. Siapa yang order sekarang 200 ni, Yaya take note Yaya. 500 ni sabun ni ada ni. Saya bagi free ni satu. Okay? Thank you for today. Thank you for watching. Thank you sayang. Bye.